Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni bersama dengan saya sekali lagi Dr. Azam Adam dalam sesi sharing ilmu kesihatan. Malam ni saya nak kupas tentang topik satu buah yang antara favourite saya lah, kegemaran. Dan saya yakin bukan setakat saya seorang saja yang gemar tentang buah yang saya nak kupas pada malam ni. Saya yakin juga ramai di luar sana juga menggemari buah yang bakal saya cover malam ni. Okey? Buah yang saya masukkan tersebut adalah apa tuan-tuan? Buah ni dia. Ni. Buah lychee. Ni. Okey, buah lychee So ini adalah buah lychee. Okey. Saya baru dapat ni. Ada orang bagi, sebab tu saya nak kupas topik tentang buah lychee ni. Okey, buah lychee ni tuan-tuan, dia sebenarnya termasuk dalam keluarga yang sama dengan buah apricot. Lepas tu dia juga sama dengan buah apricot. Lepas tu buah-buahan seperti buah mata kucing, buah rambutan, sama. Dia dalam kelompok family yang sama. Okey. Jadi buah lychee ni dia sebenarnya berasal daripada saya punya pembacaan. Kalau di-trace balik daripada mana, biasanya daripada benua-benua China di sana. Benua China dan ada juga ditanam dekat Latin America, banyak daripada China. Dan sebenarnya buah lychee ni sedap tuan-puan. Dia sedap, dan lychee yang kita makan biasanya datang dalam tin. Jadi masalah kalau lychee dalam tin ini adalah dia dah diletakkan gula. So dia jadilah tak sihat. Itu yang kita tak berapa gemar. Tetapi kalau anda nak makan lychee yang sihat, carilah lychee yang fresh seperti ini. Nampak saya pegang kan, lychee fresh seperti ini. Lychee ni yang fresh seperti ini, kalau kita buka dia memang sedap rasa dia. Dan anda tengok dia punya kulit ni kalau kat luar memang agak tebal. Dia memang ada banding dengan rambutan sebenarnya. Okey. Now, apakah dia benefit daripada lychee? Okey. Kalau kita nak cerita tentang nutrition lychee ni, biasanya dia akan kalau anda buat pembacaan, setiap makanan-makanan functional food ini atau makanan, kalau kita nak ukur dia punya kebaikan zat, dia akan ukur dalam jumlah 100 gram per 100 gram. So buah lychee ni, saya bagi contoh macam ni size dia kan. Untuk 100 gram, satu biji buah lychee ni lebih kurang 10 gram. So kalau 100 gram, ada lebih kurang 10 buah lychee. Okey, cuba bayangkan dalam kad yang saya pegang sekarang ni. Okey, contohlah ada 10 buah lychee, dan ni tak sampai 10. Contoh ada 10 dalam ni. Okey, 10 buah lychee. Now, 10 lychee bersama dengan 100 gram. 100 gram lychee ni, kalau kita dissect, telusuri dia punya zat, okey, mengandungi 82%-nya adalah air. Nampak? 82% adalah air. So lychee sebenarnya adalah buah-buah yang padat, tinggi dengan air. Lebih kurang sama dengan terbikai sebenarnya. Terbikai 90% air. So lychee pun tak kurang hebatnya. So sebenarnya lychee ni kerana tinggi dengan air, berkaitan dengan benefit dia. Lychee boleh dijadikan sebagai sumber hydration. Dia boleh membantu badan kita untuk menampung kekurangan air. So kalau kita jenis yang travel jauh atau sedang berpuasa, perasan tak? Time bulan puasa, kalau kita buka puasa, makan buah lychee, rasa segar je. Sebab dia ada air. So very good for hydration. Okay, sebab 82% adalah air. Boleh mengelakkan badan daripada mengalami dehydration. Satu. Kemudian dalam buah lychee juga, ni contoh 100 gram. Satu buah lebih kurang 10 gram. 10 buah 100 grams. Per 100 grams of lychee, dia mengandungi lebih kurang 16.5 carbs. So dia tinggi juga dengan karbo, carbs. Dan lebih kurang 15 gram gula atau fructose. Mesti terkejut, daripada 100 gram 15 gram gula. Tapi tunggu dulu. Semua, kalau anda masih ingat sebenarnya, buah-buahan ini dia kan ada kategori-kategori dia. Semua buah mengandungi gula dalam bentuk fructose ataupun glukos. Dan buah yang memberikan rasa manis pada buah sebenarnya adalah fructose. Fructose buat rasa manis pada buah. Tetapi jangan risau. Walaupun dalam lychee dia tinggi dengan, dia bukan tinggilah, dia ada kandungan gula, fructose tadi tu, tetapi kandungan seratnya menghampiri 2 gram. So boleh dikatakan tinggi juga dengan serat. Dan kalau kita ikut lychee ni dalam kategori buah yang tinggi gula ke tak tinggi gula? Jawapannya adalah moderate. Cara kita nak tahu buah ni manis ke tidak, senang je. Kita ada
GI. Kita menggunakan skala GI, Glycemic Index. 0 hingga 100. GI, Glycemic Index 0 ni yang paling tak manis. Contoh dia apa? Air putih. Air putih tu GI dia 0. 100 yang paling manis. So 0 ke 50 rendah, 50 ke 70 tu sederhana, 70 ke atas tinggi. So lychee termasuk dia punya glycemic index lebih kurang sederhana, lebih kurang 35 ke 40. So jangan risau sebenarnya, walaupun rasanya manis. Okay, so lychee ini dia, tinggi dengan fructose, dan itu dia punya makro kan, dia punya zat-zat makro dia yang besar kan, ada karbo, ada glukos. Kalau kita cerita pula tentang zat-zat mikro dia, dalam buah lychee dia sangat padat dengan vitamin C, bahkan lebih tinggi berbanding dengan contoh orange dan juga apple, vitamin C dia. So dalam buah lychee, kalau kita cerita per 100 gram lychee ni, dia mengandungi lebih kurang 9% of DV. DV maksudnya keperluan harian, daily value kita panggil. So tinggi berbanding buah orange dan buah apple sebenarnya. Dan kita dah sedia maklum, bila sesuatu buah itu tinggi dengan vitamin C, apakah kebaikan dia? Satu adalah dia membantu untuk meningkatkan kekuatan imun. Kena ingat, vitamin C ni bila kita ambil, dia membantu badan meningkatkan pengeluaran sel darah putih. Sel darah putih ni adalah askar-askar dalam badan kita yang melindungi badan kita daripada jangkitan kuman. So, immune booster, high in vitamin C. Vitamin C juga antara benefitnya adalah membantu untuk pembentukan collagen. Siapa tahu collagen tu apa? Collagen ni dia memanglah, kita dengar collagen kita ingat awet muda kan? Awet muda, anti-aging. Yes. Bila kita ambil vitamin C, lapisan bawah kulit kita ni dia akan menghasilkan collagen. Okey, dan collagen ni betul sifatnya adalah anti-aging. Satu. Tetapi tahukah anda semua bahawa collagen juga dia penting untuk kesihatan sendi. Setiap sendi kita, sendi lutut, sendi pergelangan tangan, sendi siku, semua memerlukan collagen sebagai apa? Sebagai dia punya shock absorber ataupun dia punya bahan lapisan yang mengelak daripada berlakunya pergeseran tulang dengan tulang. Nampak? So, untuk pesakit arthritis, sama ada osteoarthritis, OA, ataupun rheumatoid arthritis, RA, sangat bagus mengambil buah lychee. Now, so vitamin C. Saya lupa cover sikit tentang kebaikan lychee dari sudut dia punya tu nanti makro. Mikro, apa lagi? Dalam buah lychee juga, selain daripada vitamin C, dia tinggi dengan copper. Copper ni adalah mikronutrien, zat mikro ni yang penting untuk kesihatan otak dan saraf. Macam tu. Saraf kita ni kan, dia berhubung saraf dengan saraf ni, dia dihubungkan dengan satu chemical, nama dia neurotransmitter. Kan? Neurotransmitter ini diperbuat daripada antara bahan yang penting untuk pembentukan neurotransmitter adalah copper. Copper mikronutrien. So, dalam buah lychee ni dia mengandungi copper. So, baik untuk kesihatan saraf dan juga untuk kesihatan otak. Bila baik untuk saraf, dah tentu kita dah tahu baik untuk kesihatan otak, dan dia membantu untuk mengelakkan daripada risiko berlakunya penyakit-penyakit seperti penyakit neurodegeneratif, penyakit Parkinson, Alzheimer, kan, demensia, cepat lupa. So, disebabkan oleh copper. Itu untuk brain health, kesihatan otak. Berikutnya, dalam buah lychee juga dia mengandungi zat micronutrients yang tinggi dengan potasium dan juga magnesium. Now, potasium dalam buah lychee ini dia tak adalah setinggi dalam pisang dan tembikai. Bila kita cerita tentang potasium ni dia penting untuk kesihatan otot-otot jantung dan pembuluh darah. Sebab potasium ni sifatnya adalah dia membantu melenturkan pembuluh darah, melembutkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah. Kita panggil vasodilate. So, sebab itu dia sihat untuk kesihatan jantung. Dia bagi otot-otot tu relax, tenang. Dia berbeza dengan garam atau sodium. Sodium ni sifatnya menyebabkan vasoconstrict, menyebabkan pembuluh darah untuk mengecut. Macam tu.
Tetapi bukan bererti kita tak perlukan sodium, kita perlukan. So potasium baik untuk kesihatan jantung, membantu mengawal tekanan darah. Kalau anda ada penyakit high blood pressure, hypertension, buah lychee is a very good fruit, high in potassium, tinggi potasium, membantu untuk anda mengawal anda punya high blood pressure secara alami. There you go, lychee. Tapi lychee yang saya maksudkan lychee fresh macam ni bukanlah lychee dalam tin itu tuan-puan, not the lychee in the tin. Okay? Baik, so good for heart health. Alright? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Now, berikutnya apa lagi? Di dalam lychee, dia mengandungi compound aktif, kita panggil phytochemical, active compound. Terutamanya yang dinamakan sebagai polyphenols. Now, polyphenols ni manfaatnya adalah antioksidan dan anti-inflammation. Kenapa kita penting manfaat ini? Kebaikan antioksidan dan anti-inflammation dalam buah-buahan, terutamanya seperti buah lychee ini adalah, satu, dia membantu badan meneutralkan radikal bebas. Badan kita ni kalau terlalu banyak radikal bebas, apa yang berlaku? Dia boleh menimbulkan banyak penyakit. Seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, bahkan kanser pun disebabkan oleh penumpukan radikal bebas dalam badan kita dan tingginya radang. So radang juga perlu kita kawal sebab radang yang tinggi menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Dia radang tinggi ni memang kalau yang high grade betul, memang badan kita ada gejala. Yang kita takuti adalah radang yang low grade, yang tak ada gejala, yang kita tak rasa. Low grade chronic inflammation, radang kronik yang berlangsung lama tanpa kita sedar. Inilah yang menyebabkan kanser sebenarnya. Low grade chronic inflammation tanpa kita sedar. Jadi bila kita amalkan buah seperti lychee ni, kita membantu badan kita mengawal keradangan, sekaligus what will happen? Kita juga membantu badan kita untuk menurunkan risiko kena kanser. Nampak tak? So that is the benefit. Itu adalah benefit daripada memakan buah lychee ni. Okay? So ada anti-cancer sebab dia ada polyphenols. Nah, polyphenols ni ada banyak actually, banyak jenis. Contohnya seperti epicatechins, ada rutin, ada gallic acid. So ini adalah semua bahan-bahan yang mengandungi benefit antioksidan dan anti-inflammation. Dan bila kita ambil lychee juga, dia membantu mengawal keradangan, dan bila badan kita rendah dengan radang, bermaksud sebenarnya kita dah juga melambatkan proses aging kita. So lychee sebenarnya is an anti-aging fruit actually. Dia bantu untuk melambatkan proses penuaan dini. Proses penuaan akan tetap berlaku. Aging process will happen naturally, jangan risau. Tapi yang jadi isu bila kita ada premature aging. Premature aging ni akan menyebabkan premature death. Bermaksud kematian dini. Sepatutnya kita punya jangka hayat, usia kita boleh sampai 70 tahun, 80 tahun, tapi kita meninggal dunia pada umur 45. Contoh, that's considered premature death sebenarnya kan. Semuanya disebabkan oleh inflammation, terutamanya keradangan. So kalau anda nak awet muda, right, makan lychee actually. One of the fruits lah. Semua buah-buah bagus. Sebab lychee, one of the things saya suka sangat pasal lychee ni adalah apa tuan-puan? Vitamin C-nya yang tinggi. Vitamin C-nya lebih tinggi pada buah oren dan juga lebih tinggi berbanding dengan buah apple. Dan rasanya sedap. Okay? Baik. Now, so that is the kebaikan daripada buah lychee. Okay. Berikutnya juga, ada yang bertanya, doktor, berapa banyak boleh makan? Okay, kalau diikutkan sebenarnya, kalau dalam 100 gram, lebih kurang 10 biji buah lychee macam ni, 10 biji alright, dah terlebih sebenarnya. Saya sarankan kalau nak makan jangan lebih 5 lah 5 biji bersama dengan 50 grams, okay? Dan 50 grams ini bersamaan dengan kalau kita hitung dia punya jumlah karbohidrat lebih kurang 8 lah, 8 gram, dan gulanya lebih kurang 7 gram. Cukup lah, kan? Cukup lah. Sebab apa? Ni menarik juga. Ada kajian dekat China menunjukkan, okay, kalau kita terlalu berlebihan mengambil buah lychee ni, ini kajian yang belum konklusif lah. Ini hanya baru observational. Dia boleh menimbulkan masalah hypoglycemia pula.
malnutrisi. Sebab kanak-kanak dekat China, tak silap saya, dia kan makan tak cukup zat. Tapi di sana ada tanaman ladang lychee yang besar dan luas. So bila musim lychee, kan banyak lychee tu. So mereka tak makan apa, dia makan lychee je. Yang jadi masalah budak-budak ni, kemudian banyak yang sakit masuk hospital. Kemudian didapati bahawa malnourished, tak cukup zat. Dan sebab asyik makan lychee ni, sebab dia ada satu compound juga yang perlu dihati-hati kalau kita nak makan lychee ni. Nama dia hypoglycin. Hypoglycin ini adalah sebenarnya compound yang bukan nak kata tak elok, tetapi kalau ambil berlebihan perlu berhati-hati. Sebab tu kalau nak makan lychee, jangan makan pada perut kosong. Sebab dia hypoglycin ni dia boleh menyebabkan gula darah terlalu rendah nanti. Hypoglycemia pula. Pelik kan? Dia ada gula tapi dia juga ada hypoglycin tadi tu. Okey? Boleh menyebabkan hypoglycemia, tetapi bukanlah bermaksud confirm. Ini hanya observational daripada pengkaji-pengkaji sajalah. Satu fenomena yang berlaku pada kanak-kanak dekat China sebab mereka banyak sangat makan buah lychee ni. Kalau tak tahan sangat, once in a while 10 atau 100 gram, that's it. Okay? Sebab apa? Antara kebaikan. Ada yang tanya, doktor, tapi gula tinggi okey ke? Di sinilah saya nak tekankan sekali lagi. Buah-buahan yang walaupun gulanya agak tinggi sedikit, dalam hal ini buah lychee ni kan dia sederhana GI dia. 40, 30, 40 kan. Tetapi kena ingat, siapa ingat saya sebut di awal tadi, lychee ni adalah buah yang tinggi dengan air. 82% buah lychee terdiri daripada air, water. So, semua buah-buahan yang tinggi dengan air ni, you tak perlu risau tentang gula. Sebab air yang tinggi dalam lychee ni, dia akan melarutkan gula tersebut. Jadi kuranglah impact atau kesan kepada gula dalam darah badan kita. Dan kena ingat, selain daripada tinggi dengan air, lychee juga ada tinggi dengan serat. Lebih kurang 2 gram serat. So, serat ini adalah keistimewaan buah-buahan. Sebab itu ada yang orang tak makan buah. Ada kalau pengamal diet keto kan, yang ni hardcore punya, dia apa sahaja yang mengandungi gula termasuk buah dia tak makan. Dia makan high fat sahaja, daging kan. Rugi. Sebab dalam daging tak ada serat, tak ada fiber. Fiber ni, serat ni hanya ada pada buah dengan sayur. Dan serat ini atau fiber adalah prebiotics. Prebiotics adalah makanan kepada bakteria yang berada dalam usus kita. Probiotics. So, kalau kita tak makan buah, kita nak bagi makan apa bakteria kita? Kan? Macam mana kita nak menyihatkan usus kita? Satu. Kemudian, serat juga membantu untuk melawaskan pembuangan, membantu badan kita mengeluarkan segala kekotoran. Jadi, badan kita penting proses pengeluaran najis ni, buang air besar ni penting sebab kalau kita tak buang air besar, 2-3 hari akan timbul masalah sebenarnya. Badan kita, kekotoran tu akan berkumpul. So, lychee tinggi dengan serat membantu melawaskan pembuangan. Kalau yang ada sembelit, sangat bagus. Ada constipation, mengambil lychee. Adalah tinggi dengan air dan juga tinggi dengan serat. So, combination yang cukup penting untuk melawaskan pembuangan. Okay, boleh faham Alright, sikit lagi topik saya malam ni. Jadi macam mana kita nak buat? Doktor, kalau kita buat koktail boleh ke? Jawapannya boleh, tetapi saya sarankan beli buah lychee fresh macam ni. Beli yang fresh lah macam ni, boleh tak? Macam tu kan. Beli fresh, lepas tu kalau saya punya favourite saya ajar buat, saya beli buah fresh lychee ni. Kemudian saya ambil kelapa fresh tu, saya kopek ni, saya letak lychee dalam air kelapa tu, letak air sikit, letak 2 cubik garam dalam air kelapa tu, letak hirisan perahan lemon sedikit dalam air kelapa yang bercampur dengan garam sedikit dan juga lychee. Tuan-tuan dan puan, saya boleh cakap je. Nya bermaksud bagus lah. Itu adalah bagi saya 100 plus terbaik daripada alam. Daripada beli 100 plus yang tinggi dengan gula tu, baik kita buat sendiri 100 plus. Nampak siapa nak belajar boleh ikut cara saya ni, cara saya lah. Sangat-sangat refreshing, menyegarkan. Tapi saya tak ambil tiap hari lah. Mungkin seminggu sekali 2 sahaja. Dan sangat-sangat memberi energi. Okey tuan-tuan, boleh faham? Ada yang tanya, doktor, kalau sakit kencing manis boleh makan ke? Jawapannya boleh, jangan risau sakit kencing manis boleh makan, tapi limit tu 5 biji saja sehari. Jangan takut. Buah lychee termasuk buah yang sederhana dengan kadar gula atau GI dia.
dia tak tinggi dengan gula. Dan jangan risau untuk pesakit kencing manis, dia juga tinggi dengan air, 82%. Alright, so thank you very much semua kerana sudi hadir sesi malam ini. Saya doakan semoga yang sedang sakit moga-moga dipermudah urusan, diberi kesembuhan insya-Allah, amin. Kalau sedang sukar, dilanda kesulitan hidup, moga-moga Allah memberikan anda jalan keluar dan memudahkan urusan anda. Alright, thank you very much semua. Let go dan feel good. Selamat berehat. Bye bye.